Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat cekodok bilis yang legend. Okey, jom kita tengok caranya. Okay, mula sekali saya nak masuk ke tepung gandum lah ke dalam bekas kita ni. Tepung gandum ni tak perlu kata sukat teh pun. Kita main agak-agak je, main capuk-capuk je. Nama pun resipi legend. Resipi orang tua-tua kita dulu . Lepas tu ni kita ada bahan-bahan yang akan kita letak dalam cekodok bilis kita. Ada daun suk, daun bawang merah, ikan bilis dan cili padi. Kalau kita letak cili padi tu, dia akan rasa pedas-pedas bila kita makan cekodok bilis kita tu, dia akan bertambah lagi sedap lah. Macam daun suk, daun bawang tu dia mewangikan aroma cekodok bilis kita. Macam saya tu ikan bilis tu saya guna ikan bilis yang kata tak besar sangat. Kalau nak tumbuk pun boleh juga, tapi saya tak tumbuk pun, buat seekor-seekor. Kira nak buat cara-cara mudah. Ni kita tambah ke garam. Garam jangan letak banyak dah, sebabnya ikan bilis tu dia ada rasa masing. Jadi kita letak sedikit garam, lepas tu letak gula ni untuk menyedapkan lagi rasa dia. Jadi ada rasa, tidak kata masing saja, ada rasa manis-manis sikit. Lepas tu saya letak juga serbuk kunyit. Letak serbuk kunyit ni untuk bagi warna dia kelihatan menarik lah. Dia jadi warna kuning-kuning bahagian dalam dia tu. Tapi kalau kita tak letak serbuk kunyit pun tak apa dah. Tak payah letak pun, biar putih gitu je. Ni saya masuk ke air sejuk daripada peti. Tujuan kita masuk air sejuk daripada peti ni supaya cekodok bilis kita ni dia sangat-sangat rangup. Lepas tu rangup dia tu tahan lama. Gitulah orang kata tips dia. Tapi kalau kita masuk air paip biasa ataupun air masak biasa pun, dia tetap rangup. Boleh je deh. Kalau tak masuk air peti sejuk pun. Ni kita masuk ke air tu sedikit demi sedikit. Supaya adunan kita tu dia tidak terlalu lembik. Bila dah semua siap tu, akhir sekali baru kita masuk ke soda bikarbonat. Soda bikarbonat ni kita masuk ke hujung-hujung sudu pun dah okey dah. Dia tetap, orang kata tetap jadi. Kalau banyak sangat, nanti adunan kita ni dia jadi rasa pahit. Jadi kita masuk ujung-ujung sudu pun dah, orang kata dah jadi dah cekodok bilis kita ni. Lepas tu kita gaul ke sebati, kita akan biarkan dalam 10 ke 15 minit supaya dia betul-betul gebu. Bila kita tengok 10 ke 15 minit, kita akan tengok adunan cekodok bilis kita ni dia jadi gebu. Jadi orang kata naik, kembang gitu dah. Lepas tu cara nak goreng dia pula, dia kena goreng minyak tu biar lebih. Minyak tu biar kena betul-betul panas. Biar betul-betul panas. Lepas tu api kita guna api sederhana lah. Ni bila kita masuk ke cekodok kita ni, adunan cekodok kita, dia akan terus orang kata naik di permukaan minyak tu. Tu tandanya cekodok bilis kita tu dia menjadi. Dia tidak batak. Dia akan jadi gebu. Kalau sebabnya minyak tu dah betul-betul panas. Kalau kita goreng minyak tak panas, memang dia tak jadi. Ramai juga orang buat buat cekodok bilis ni, dia kata dia fail buat cekodok bilis. Sebabnya dia jadi tak gebu. Buat tu sama dah. Cuma teknik tu dia tu lah mungkin salah sikit dah. Dia minyak tu memang nak betul-betul panas. Ni bila kita masuk ke adunan cekodok kita ni, kita tak nampak macam dia dah dah garing, macam dah hangit ke dah. Kita perlahankan api sebabnya minyak kita tu dia betul-betul panas. Jadi kita kena perlahankan api, pandai lah kita kawal api tu. Lepas tu balik-balik lah supaya cekodok bilis kita ni dia masak sekata. Ni saya buat cekodok bilis ni yang paling mudah, paling orang kata senang nak buat. Kita buat sekejap je, kata dah boleh makan dah. Tapi rasa dia tu sedap. Ni kalau mak saya dulu-dulu kalau buat sarapan pagi, memang dia buat cara ni lah. Rasa dia sedap, gebu, lembut. Walaupun dia sejuk pun, dia tetap orang kata lembut. Memang dia tak crunchy dah, tapi lembut tu. Dia lembut. Kalau nak sedap, kita makan panas-panas. Ni bila nampak dah garing ni, bolehlah kita angkat. Lepas tu kita akan tuskan minyak dia lah. Cekodok bilis ni, kalau macam bahan-bahan yang kita letak bahan-bahan sayur tadi. Kalau awak ada carrot, kubis, awak nak letak semua tu, tak semestinya ikut yang saya tunjuk. Ikut je apa yang ada dalam peti ais kita masuk ke. Janji ikan bilis tu wajib lah kita letak. Sebabnya nama pun orang kata cekodok ikan bilis. Jadi wajib kita letak ikan bilis dah. Ni hasil cekodok bilis kita. Nak buat dia tak perlu sukat teh pun. Janji main capok-capok, insya-Allah jadi dah. Ni saya tunjuk bahagian dalam dia. Bahagian dalam dia tu dia berongga. Dia berongga, lepas tu dia gebu, lembut. Ni kalau makan panas-panas memang sedap sangat-sangat. Lepas tu makan pula cicah sos cili ataupun sos pecicah tu.
Ataupun kalau kita makan saja pun dia sedap dah. Sebab tu saya letak garam, gula tu dia cukup rasa. Biar kalau kita makan saja pun rasa sedap dah. Tak perlu nak cicah sos cicah. Dia ada rasa pedas semua cukup lah. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.